kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami teman realiti menghiburkan di Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Assalamualaikum kepada anda yang bersama dengan Nasi Lemak Kopi O. Jemput makan nasi lemak. Kan, ini adalah simbolik kita makan nasi lemak yang istimewa lah. Ya, dan hari ini kita pun sebenarnya berada di hari Jumaat yang indah kan Muaz, bersamaan dengan 7 Ogos 2026. Dan sudah pastinya dalam kehidupan ni setiap hari kita nak mendoakan yang terbaik dalam hidup kita. Setiap ujian demi ujian yang datang ni kita nak sentiasa kuat kan Muaz. Betul. Tapi nak kuat tu perlukan pengorbanan sebenarnya. Dan kita sedia maklumlah dengan setiap ujian yang telah pun kita perolehi ataupun kita sedang hadapi ni berbeza-beza setiap daripada kita kan. Sesungguhnya kita ni boleh mengatasi segala ujian yang ada tu kalau kita ada kesabaran dan juga kita ada ketekunan. Tetapi itulah kadang-kadang bila kita melihat kepada orang yang sedang ditimpa ujian ni, kita pun melihat kepada bagaimana dia dapat kekuatan. Kalau aku yang diuji seperti itu, adakah mampu aku melaksanakannya? Ya, tapi sebenarnya kan Muaz, Allah tu takkan menguji luar daripada kemampuan kita. Maksudnya bila diuji tu, dan mungkin Allah tahu kita mampu sebenarnya untuk nak hadapi. Dan setiap ujian pasti akan ada hikmah di sebaliknya, insya-Allah. Okey, dan hari ini sebenarnya dalam hikmah kita nak bawakan kepada anda, apabila tadi Kila sebut mengenai hikmah, kita nak membawakan aspirasi hikmah di sebalik ujian. Kerana bersama dengan kita pada hari ini adalah seorang individu yang sangat kuat. Sebab apa saya katakan macam tu? Apabila dia ditimpa ujian dan ujian itu tidak mematahkan semangat dia untuk meneruskan segala usahanya, ya. Dan usaha yang dijalankan tu seperti yang anda dapat saksikan sekarang ni lah. Di depan kita ni adalah alatan ataupun barangan-barangan istimewa yang hasil daripada tangan dia sendiri. Betul. Dan inilah merupakan salah satu hikmahnya setelah terjadinya ujian dalam kehidupan beliau. Maksudnya dia tak menyerah. Dia tak menyerah kalah, dia ambil lagi, dicari lagi inisiatif lain untuk mengisi masa lapang, mengisi orang cakap hari-hari beliau untuk mendapatkan kekuatan. Dan sebenarnya menjadi salah satu sumber pendapatan juga. Dan hari ini kita nak bersama dengan tetamu istimewa kita, iaitu di studio kita bersama dengan Muhammad Syafiq Azman, iaitu bekas pesakit kanser sebenarnya, dan juga isteri beliau yang setia menemani di sisi. Kita ada Puan Wahidah Amalin Atan. Ya, Syafiq, terima kasih Wahidah datang bersama dengan kita pada hari ini, sebab kita semua sedia maklum bahawa yang mana kalau kita melihat kepada ujian kanser limfoma yang kita difahamkan tahun lepas, ya, apabila kali pertama mengetahui bahawa ada kanser ni, Syafiq, melihat kepada apa yang awak ada sekarang, seorang yang ceria, seorang yang sentiasa positif. Bagaimana pada awalnya, Syafiq, tahun lepas tu bila pada mula-mula doktor memberitahu yang awak ada kanser ni, apa simptom-simptom awal sebenarnya yang membuatkan awak rasa macam ada something wrong somewhere dekat badan saya ni? Ya, betul. Baik, terima kasih Muaz. Okey, Assalamualaikum semua. So, sebenarnya tahun lepas tu, sebenarnya hari inilah, tarikh hari ini, 7 Ogos lah sebenarnya pada tahun lepas, tarikh keramat saya. Okey, selepas bulan 7, simptomnya demam. Demam panas yang berlanjutan, kita pergi dekat hospital, klinik kan, pergi dekat klinik, makan ubat pun tak surut-surut. Okey, so ulang-alik hospital 2-3 kali buat buat ujian darah. Kita buat ujian darah, ujian kencing, urine test, semua bersih. So tak nampak sakit apalah. Tapi bila dah 2-3 minggu, dah sampai sebulan kan, so klinik buat surat refer, pergi dekat hospital Serdang lah untuk scan semua kan. So tarikh hari ini 7 hari bulan Ogos ni lah tahun lepas saya dimaklumkanlah oleh doktor yang sebenarnya saya ada kanser. Masya-Allah. Dan lebih kurang setahun lah sebenarnya. Ya, betul lah, setahun lah masuk hari ni. Kan? Dan kita nak throwback baliklah satu perjalanan yang kita tahu bukan sesuatu yang mudah. Kita pun mengikuti perkembangannya juga dekat social media, Cik Afiq kan. Dan sebagai seorang isteri yang setia menemani di sebelah sang suami, macam mana mula-mula bila dapat tahu suami ni ada sakit kanser dan sebagainya? Apa rasa masa tu? Of course, time tu rasa macam tak sangka sebab mula-mula dia ditahan dekat ward dalam masa 15 hari. Kita pun tak tahu sakit apa kan, kenapa lama sangat. Dan memang waktu tu rasa macam
terkejut, rasa sedih kan dalam keadaan saya tengah sarat mengandung waktu tu kan. Nangis tu memang nangis tapi kita tak tunjuk depan suamilah. Sebab kita tak nak dia lemah semangat. Macam tu. Dan kalau kita imbas kembalilah kan, Syafiq, waktu diberitahu kanser limfoma tu, waktu tu tahap berapa? Waktu tu masih lagi tahap 2 sebenarnya. So bila dah tahu sakit apa, dah buat biopsi dekat sini kan, nak ambil dia sebab ada sesetengah orang sebenarnya ini kanser kelenjar lah. Biasanya antara simptom yang jelas untuk kanser macam saya ni, biasanya dia akan nampak ada ketulan kelenjar bawah ketiak ataupun celah peha ataupun bawah tengkuk. Saya ni dia lambat sikit. Sebulan tu badan melawan kanser tu sampai demam je kan. Last sekali bila dah seminggu dekat hospital tu barulah nampak ada benjolan dekat sini. Tu baru boleh buat biopsi dan tahu kanser jenis apa. So saya limfoma non-Hodgkin lah. Dan bila doktor beritahu bahawa Encik Syafiq kita masa tu ada sakit kanser kan, dan macam mana nak menghadapi kenyataan kan, sebab kita tahu bila kita sebut pasal kanser semua orang akan rasa macam mana ni, kita tahu macam mana susahnya ni kan. Mungkin macam mana nak dapatkan kekuatan jujurnya lah kan, sebab saya sebelum ni tak pernah terfikir pun akan sakit kan. Saya lifestyle saya macam biasa, jogging, pergi gym, kita tak terfikir. So ilmu tentang kanser tu sangat kurang kan. Yang saya tahu bila kena kanser ni hujungnya macam tu kan. So memang sangat terkejut, memang sangat terkejut, tapi saya boleh katakanlah sebenarnya saya memang dah reda sangat nak tahu, sebab kesakitan tu lagi perit berbanding tahu yang kita kena kanser. Sebab kalau kita sakit, kita tahu sakit apa, kita boleh rawat, betul tak? So dekat sini sama-samalah terkejut dalam masa yang sama, menahan sakit berbulan-bulan tu pun lagi perit. At least bila tahu je hari ni, inilah pukul 10 macam ni kan, doktor datang serba salah nak bagi tahu ke tak kan. Dan sekali ditunjuk juga, result CT scan awak ni ada kanser limfoma kan, dia dah besar dekat bahagian dada. Sebab itulah saya macam nak bernafas pun tak boleh, makan pun tercungap-cungap. Kalau nak tidur tu kan, tak boleh tidur baring. Saya kena tidur duduk. Kena tidur macam ni. Sebab dia punya sel kanser tu dah membesar. Dan sebagai isteri lah kan, ini kekuatan yang saya rasa mula-mula kita terima, nak kena reda, nak kena hadam, dan kemudian baru kita tahu apa yang kita nak buat. Jadi sebagai isteri, bagaimana pada masa mula-mula tu awak nak mencari kekuatan? Sebab awak dah tahu dah, sebagai suami, ketua keluarga, alamak, kita memang akan fikir ke arah negatif dulu, tu manusia. Macam mana, apa yang akan terjadi. Jadi bagaimana awak cari kekuatan tu untuk macam, jom kita buat bersama-sama, kita kena jalani sama-sama. Mula-mula memang untuk orang yang, semua orang lah, siapa-siapa pun kan, bila dapat tahu berita yang agak besar macam ni, of course kita akan rasa macam negatif, sedih, menangis, meraung, kenapa kita, kenapa aku, kenapa suami aku kan. Tapi dapat kekuatan tu mungkin dari doa daripada ramai orang. Sebab saya rajin buat video journey suami kanser kan. So bila berkongsi dekat media sosial tu, dapat banyaklah doa daripada followers, daripada bantuan daripada orang sekeliling, terutamanya family kan. Itu yang membuatkan kita rasa lebih kuatlah. Maksudnya aku tak seorang-seorang, aku ada support system yang baik. Macam tu. Betul. Sebab kadang-kadang kan pesakit kanser ni, daripada pengalaman saya sendiri kan, jumpa ramai kawan-kawan yang sama nasib, ada sesetengah orang ni dia tak nak share dengan orang. Dia takut nak share dekat suami dia sebab dia pergi check up sendiri kan. Dia tahu kanser. Lepas sekali makan diri dia. Dia tak nak bagi tahu dekat mak ayah dia. So sebenarnya sebagai pesakit ni, kita kena berani minta pertolongan. Kita kena yakin dengan doktor dan rawatan. Jangan simpan sendiri sebab kita pun tak pakar tentang sakit kita sebenarnya. Sebab itulah kita nak buat video kan, nak share awareness. You guys kena berani tampilkan diri untuk dapatkan rawatan macam tu. Seperti yang Encik Syafiq cakap tadi, nak tak nak keluarga kena tahu kan. Ya, betul. Nak ada kekuatan. Macam Encik Syafiq sini, macam mana Encik Syafiq bagi tahu dekat keluarga yang Encik Syafiq didiagnose ada sakit kanser dan sebagainya? Ya, saya sendiri memang saya bersyukur sangat sebab waktu saya tahu saya kena kanser tu, ada pesakit lain yang baru in charge masuklah dekat waduk sama saya kan. Seorang acik ni, dia yang sakitnya suami dia. Tapi dia tanya saya lah, saya sakit apa? Saya cakap lah sekian-sekian baru tahu sakit kanser sendiri kan. Acik tu sendiri pun sebenarnya seorang cancer survivor, breast cancer. So dia kena kanser waktu PKP dulu, 2-3 tahun. So antara tips yang dia bagi tahu dekat saya, sebab saya tanyalah dia kan, Acik macam mana saya nak semangat, saya nak terima berita ni kan. Dia kata, first Syafiq, reda dulu, dia kata. Kan bila kita reda,
kan, Allah pilih kita kan, nanti rawatan kita tu kita akan rasa tenang. Bila kita fikir sedih je kan, lama-lama benda tu dia tak ada, badan kita dah sedia sakit, otak kita pun sakit juga. Dia tak boleh macam tu. Ya, energi tu dah tak ada. Energi negatif. Betul. So kena redha dahulu dan yelah terima je apa kata doktor next rawatan kita. Kadang-kadang kita takut kan sebab kita biasa dengar orang kata kemoterapi ni panas. Badan orang tak sama sebenarnya. Doktor pun cakap dan sebagainya. Takut nak botak. Even saya sendiri pun 6 cycle. Ada orang mungkin 12 cycle. Ada orang 24 cycle pun ada. Tapi setiap badan tu berbeza-beza. Jangan takut. Okey, kesan pun tak sama sebenarnya. Dan Syafiq, kalau kita melihat kepada tahun lepas, maksudnya waktu tu isteri tengah syarat mengandung. Ya, betul. 5 bulan kan? 5 bulan. 5 bulan. Ini saya rasa ya Allah. Luar biasa ni. Betul. Yalah. Hanya awak saja yang tahu bagaimana perasaan, bagaimana awak nak ulang alik hospital dengan kandungan lagi, dengan suami lagi. Saya dah standby tisu. Jangan risau. Sebab bermain dengan emosi bermain kan. dengan emosi. Sebagai wanita Saya tahan mengandung. je dia tadi. Kita boleh imbas kembali macam mana beratnya. Kita tahu 5 bulan 6 bulan ni satu perjalanan dengan anak, dengan suami. Mungkin ada sesuatu yang awak nak kongsikan, sumber kekuatan awak. Saya sebenarnya tak kuat pun, tapi kita sebenarnya tak boleh tunjuk sakit depan orang yang sakit. Sebab bila kita lemah, orang ni akan lemah juga. Betul. Dan dia sangat kuat. Dia selalu pelik. Dia tengok saya kan, gelak-gelak kan. Kenapa awak gelak-gelak ni? Awak tahu tak saya ni sakit kanser tahap 4? Sebab dia saya kurang tahu. menangis. Saya tak nangis depan dia. Saya tak dalam pernah banyak-banyak rawatan, saya rasa 2 kali je dia menangis. Lepas sudah habis rawatan semua, dah sihat semua, barulah dia tunjuk balik dekat galeri sebenarnya. Ini nangis, ini nangis. Saya tunjuk gambar dia. Gambar saya nangis. Sebenarnya saya pun pernah nangis juga. Sebenarnya saya tak tunjuk kat awak. Betul, dia banyak nangis juga. Tapi depan saya ceria je. So tadi kan soalan Muaz kan sumber kekuatan kan. Tapi saya pun tak kuat juga sebenarnya. So kita sama-sama kena saling menguatkan. Macam tu, saling support each other. Jadi macam mana mungkin Puan cari kekuatan tu? Tak nak tunjuk dekat suami tapi memerlukan tempat juga untuk nak lepaskan, untuk nak meluar. Siapa yang menjadi tempat? Adakah media sosial yang awak buat journey tu adalah salah satu? Itu salah Yang satu. heal. Dan satu lagi, macam nak cakap, perjalanan ni tidak mudah, dan apabila tidak mudah, dia membuatkan kita ni lagi dekat dengan Tuhan. So bila suami dekat hospital tak ada kan, saya pun panggil lah. Kila pun nak nangis. So bila suami tak ada, saya macam cari kekuatan tu dengan solat tahajud. Family pun main peranan, kawan-kawan pun main peranan untuk luahkan. Kita orang tak seorangan lah. Jiran pun tolong hantar dia ulang alik pergi hospital. Sebenarnya boleh naik Grab. Tapi Grab fahamlah dah bergerak pun dah berapa ringgit kan. So alhamdulillah lah kekuatan tu dekat orang sekeliling juga. Sebab tu kadang-kadang kan bila kita tengok ujian ni kan, sebenarnya ujian tu bukan untuk orang sakit je. Sebenarnya ujian sakit tu untuk orang sekeliling dia juga. Macam mana seorang isteri nak kuat, macam mana adik-beradik nak support, macam mana jiran nak support kan. So alhamdulillah semua main peranan sebenarnya. Betul. Tak adalah kita nak kata kita kuat sendiri tu tipulah. Ramai sangat. Okey. Dan bila kita melihat kepada perjalanan melalui media sosial tu, dan apa yang ada di depan ini adalah crochet Ya, betul. yang telah pun dibuat sendiri oleh Syafiq. Betul. Ni Syafiq dengan wife buat ke awak buat seorang? Saya buat seorang. So macam mana, yalah, mungkin nak ambil waktu yang ada tu, awak menimba ilmu baru, adakah ini sewaktu dalam proses pemulihan? Saya sebenarnya belajar crochet ni masih barulah, baru setahun kan, kemudian masuk hospital. Tapi saya perasan hikmah dia sangat besar dekat situ. Contohlah kan, saya tengok balik sebab saya tengah on cerita ni balik daripada hari yang sama cuma tahun lepas kan. Bila saya tengok balik, hari ni saya tahu kanser, esok lusa saya masih mengait. Sebab saya rasa saya belajar redha daripada acik tu satu, dan kita tak boleh nak fikir ke depan, aku akan pergi ke macam mana kan. Yang aku tahu, aku nak sembuh, aku kena jaga mental aku. So, benda-benda macam ni dia bawa saya rasa tenang. Betul, kadang-kadang kan bila kita duduk saja tak buat apa, kita akan fikir nasib kita. Kan macam mana isteri aku, sempat tak aku jumpa anak aku kan. Saya nak sangat jumpa anak saya kan. 4 tahun kita orang tunggu tahu. So sempat ke saya kan. Tapi bila kita mengait ni secara tak langsung kita boleh berzikir, kita dah nak mengira corak dia berbeza-beza. So kita alih fikiran daripada fikir yang bukan-bukan. Saya waktu awal-awal tahu sakit ni, memang saya 2 bulan tak bermain sangat dengan social media. Sebab kadang-kadang kan bila social media ni kita tengok
orang berkongsi pengalaman tu macam-macam. Ada yang baik, ada yang sebaliknya. So saya nak kena jaga mental saya kurangkan social media, saya mengait je dekat hospital. 3 bulan ketiga barulah saya balik semula kepada social media. Okey, baik. Dan kalau boleh kita tahu kan, sebagai seorang pesakit kanser, apa mungkin sebenarnya kata-kata yang tak suka sebenarnya pesakit kanser ni nak dengar? Sebab kadang-kadang kita bagi nasihat, kita cakap itu ini, tapi kita tak faham keadaan mereka kan. Mungkin ada tak? Awak rasa macam mana yang biasanya? Patut ataupun tak patut, kadang-kadang kita ni tak tahu. sebenarnya. Kalau kita jumpa takkan kita nak senyap, dia kena cakap something kan. Kadang-kadang orang dia bukannya Berniat. sengaja nak cakap, cuma dia tak tahu nak cakap apa kan, macam Muaz dan Kila cakap kan. First kali kalau boleh, kalau jumpa pesakit kanser, cukup sekadar macam tanya khabar, okey ke kan, lepas bagi semangat. Kalau boleh elakkan macam cerita tentang pengalaman kita. Of course dekat sekeliling kita kan mesti ada contoh. Ya ke, semoga cepat sihat Syafiq bapa aku pun sama juga sakit kanser tapi dah bertemu dengan Tuhan. Tak perlu sebut benda tu pun sebenarnya, sebab dia akan menambahkan boleh takut. menambahkan takut. Orang ni sebenarnya nampak je kuat tapi dalaman dia, ya Allah aku takut sangat. Kanser ni kanser sakit, kanser sangat bahaya. Tahap 4 kan. So kalau boleh jangan cakap benda-benda yang negatif lah. Kalau macam takut sangat, cuma macam itulah, tanya khabar, cakap benda-benda yang baik-baik saja. Benda tu real berlaku dekat dia, pengalaman dia kan. Tapi jangan bercerita dekat pesakit. Sebab pesakit dia tahu dia punya nasib ni macam mana, ke depan macam mana kan. Tapi bila orang share lagi pengalaman kan, tak survive ke apa benda kan, kita yang sakit ni kita akan rasa lagi risau, lagi takut kan. That's why saya kata benda ni kadang-kadang yang cakap, yang komen tu dia tak faham sangat kan. Mungkin dia tak sedar benda tu impact kepada pesakit juga. Sebab tu kita pun pernah buat video pasal ni kan. Kita pernah buat video. Supaya jangan cerita pengalaman you guys. Kalau boleh nak cerita tu yang alhamdulillah mak saudara saya 19 tahun dah. Contohnya tu boleh cerita. Dia terus naik semangat, oh ya aku boleh lagi. Betul. Kan. Benda yang positif. Dan Syafiq, kalau kita melihat alhamdulillah dah setahun ni, kalau melihat kepada last kali yang awak cek dah bebas kanser. Tapi bagaimana perjalanan tu? Itu yang ramai orang nak tahu kan dalam masa setahun ni. Kadang-kadang ada doktor dah bagi A, B, C, D tapi kita tak nak skip dan sebagainya. Jadi apa nasihat awak dan bagaimana dalam masa setahun ni awak mengikuti apa yang doktor kata dan alhamdulillah inilah resultnya. Pada saya doktor lebih kenal badan kita sebenarnya kan, sebab dia ambil darah kita, dia cek kita punya semualah serba-serbi tentang kita. So saranan saya kalau boleh ikut saranan doktor. Kalau rasa macam nak makan suplemen apa-apa daripada luar, tanya doktor dulu. Saya tanya doktor. Contohlah kalau waktu sihat dulu saya biasa makan zinc, magnesium ke apa semua kan, benda basic. Tapi kalau doktor kata jangan, saya ikut je kata doktor. Sebab kadang-kadang dalam masyarakat ni kita tengok dia, sebab orang sakit ni sebenarnya dia takut dan dia nak cepat rawat. Kadang-kadang dia nak pergi berubat kampung cepat-cepat, nak jumpa Tok Bomoh cepat-cepat kan, nak cari suplemen yang cepat-cepat. Semua nak cepat. Sebenarnya ikut je kata doktor, sebab doktor lagi tahu berbanding kita, berbanding orang yang di luar bidang dia. Betul tak? Dan seperti yang kita tahu, bulan 3 adalah bulan di mana Syafiq dapat tahu bebas kanser kan. Dan kalau dalam masa setahun tu dikira agak maksudnya tempohnya cepat. Sebenarnya kan progresnya alhamdulillah sangat baik. Dan mungkin kata-kata Syafiq kepada mereka-mereka yang mungkin mengalami benda yang sama, hari ini dapat tahu, dapat kanser dan sebagainya. Macam mana Syafiq nak berikan kekuatan yang awak pernah dapat untuk berikan juga kepada penonton ini? Sebenarnya kan Kila dan Muaz kan, bila kita buat konten selalu kan ramai orang tengok, ramai orang senasib. Sebenarnya ramai yang DM saya yang masih kata ni baru tahu dia pun sakit kanser semua kan, minta semangat. Memang ramai, muda-muda pun ada kan. So, nasihat saya sama je. Okey, pertama sekali kita kena redha dahulu. Redha ni macam mana? Kita kena redha ni, kita kena terima tanpa syarat. Tak perlu nak tanya, kenapa aku doktor saya ni, doktor tahu tak faktor apa doktor? Kalau saya kata faktor pemakanan, saya akan jaga makan. Kalau kata faktor gini, saya akan jaga itu, saya akan jaga ini. Tidak. Jangan fikir benda tu. Tenang. Okey, redha tu terima maksudnya tak kisahlah apa yang jadi selama sebelum ni. Contoh saya 29 tahun hidup kan. Tak perlu saya nak tanya diri saya, salah aku kat mana? Silap aku kat mana? Tak payah. Okey, yang kita tahu, okey, sakit aku ini, aku kena bertenang, aku terima apa yang Allah bagi, dapatkan rawatan. Itu sahaja. Okey, sebab kalau kita banyak fikir nanti sebenarnya fikiran kita ni lebih dekat dengan diri kita sendiri berbanding orang lain. Jangan kita nak mengharapkan kekuatan daripada orang lain saja. Saya sendiri pun kan, waktu saya sakit pun, saya paksa bercakap dengan diri saya. Sebab dekat hospital, wife pun tak ada sepenuh masa. Kan? So, kita kena cakap, aku kuat. Aku boleh sembuh. Cakap macam tu. Saya cakap banyak kali dekat diri saya. Saya senyum depan cermin. Kan? Saya buat tangan macam ni sambil pegang tiang ni sambil darah keluar. Memang sebab kita
kita rasa lain tahu bila kita sendiri yang bagi semangat tu sebab kita paling dekat. Kita tak nak fikiran kita ni membunuh kita pelan-pelan. Macam tu. Dan mungkin Wahidah kepada isteri yang juga sedang mengalami dalam situasi yang sama ni kan, mungkin awak saya rasa yang lebih tahu bagaimana untuk memberikan kata-kata semangat kepada mereka, sebab saya yakin yang tengah menonton kita ni sama ada baru saja mengetahui dan sedang sama-sama berjuang. Okey, pesanan saya kepada para penjaga lah di luar sana, teruskan bersemangat. Teruskan kuatlah menjaga pesakit, okey, jangan give up. And then kalau rasa sedih, nangis, jangan tahanlah nangis, cuma jangan nangis di depan pesakit. Kalau penat berehat, kalau rasa perlu bantuan, mintalah bantuan orang sekeliling. Macam saya sendiri alhamdulillah dapat bantuan daripada parents, daripada family, daripada kawan-kawan, jiran tetangga, alhamdulillah sangat-sangat baiklah support system di sekeliling saya tu kan. So nak katanya teruskan bersemangat, terus berjuang. InsyaAllah kanser ni bukan penghujungnya. Buktinya di sini kan, masya-Allah. Okay? Ya, dan juga hikmah daripada apa yang terjadi terhasillah. Apa yang ada dekat depan kita inilah hasil seni tangan beliau sendiri sebenarnya. Semua yang awak buat dan sebagainya ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan. Betul. Jujur Kak Kila kan, yang ini pun ramai sangat yang support saya waktu saya sakit. Waktu saya last cycle saya bulan 6 dengan 5 kan, orang tengah prepare nak raya, nak puasa kan. Saya duduk sibuk buat benda ni sebab kita nak berjalan tak boleh. Time tu kaki kebas-kebas, tangan je tak kebas. So ini pun alhamdulillah ramai sangat yang support, dah lebih 30 order. Dapat je dia orang punya order kan, terus saya selesaikan bayaran-bayaran hutang-hutang macam tu kan waktu dalam rawatan. So alhamdulillah, terima kasih. Sebenarnya tu kata rezeki juga ada kemahiran yang waktu tak boleh nak berjalan tu ada benda yang kita boleh buat sambil baring, sambil duduk kan. Macam dan itulah. Sekarang ni kalau orang nak dapatkan ataupun nak order, awak dah memang buka dekat media sosial lah untuk nak order ataupun menu dia punya katalog-katalog yang ada ni. Saya sekarang ni lebih kepada macam share tutorial macam itulah. Kalau ada kelapangan baru saya akan open order balik. Nanti penuhlah DM dia kan. So, benda ni dah nampak benda yang boleh jual kan. Ya, so awak ada fikir tak benda ni nak expand besar sikit? Saya lebih kepada hobi lah. Hobi. Nanti pressure pula. Kalau terlalu banyak order. Ya, betul. Pressure. Saya suka share sebab saya content creator kan. Saya nak bantu lebih ramai orang lain. So bila kita buat konten bermanfaat pun orang boleh tengok. So saya macam kalau nak ambil order ni sikit-sikit je. Selebihnya sebab saya buat tutorial. Saya buat tutorial ajar kopiah yang kat depan ni kan. Semua diorang buat. Saya pun rasa seronok kan. Jadi boleh tengok juga ada kat social media Cik Syafiq kita, Encik Capik, CAPIK. Tapi kalau ini dijadikan sebagai salah satu hobi ataupun cara untuk mengisi masa lapang ketika dalam hospital. Mungkin ada tak boleh dikatakan kepada pesakit-pesakit kanser kat luar sana untuk mencari apa yang anda minat ke, macam mana ke, seperti apa yang Cik Syafiq kita buat? Faham. Maksudnya kan pada saya bila kita sakit, kita jangan fokus pada sakit kita. Kalau kata sebelum ni you jenis orang yang suka baca buku, bawa buku pergi hospital. Kalau sebelum ni you suka main game dalam hospital. Kawan-kawan saya pun kan sambil-sambil dapat rawatan, main juga game-game yang ada. Maksudnya layan diri kita ni macam kita sihat je. Jangan kita termenung duduk saja tak buat apa, fikir nasib. Tak, layan diri kita macam sihat. Hari ni ubat, okey, ubat masuk ubat. Sudah. Jangan banyak fikir kan. Sebenarnya ini hobi saya, so saya bawalah pergi hospital. Maksud saya dekat sini jangan duduk sajalah. Jangan duduk saja sebab nanti kita akan banyak fikir negatif. Cari hobi lah kan. Cari hobi. InsyaAllah. Syafiq, Wahidah, terima kasih atas aspirasi yang diberikan ni. Kita harapkan anda juga yang tengah menonton kami ni, yang sedang menghadapi cabaran dan dugaan ini akan terus kuat. Dan seperti yang Syafiq katakan tadi, dia akan terus lagi memberikan sebaran yang positif di media sosialnya. Encik Syafiq, anda follow je. Jadi bolehlah tengok apa yang dikongsikan. Dan untuk anda, kita nak berehat seketika kan. Sebab nampaknya Kila macam ada berminat bag-bag ni. Saya nak ambil satu. Kita akan kembali selepas ini di Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Kembali di Nasi Lemak Kopi O, kita harapkan apa yang kita kongsikan tadi memberikan aspirasi dan juga semangat kepada anda dengan apa saja dugaan dan juga cabaran yang kita sedang hadapi sekarang ini. Jadi untuk anda, hari ini kita nak bawakan Ustaz Hanafiah Abdul Malik selaku jurucakap Masjid Taman Santek Senai. Pastinya kita yang sentiasa bawakan setiap minggu untuk bagaimana update dari segi perkembangan pembinaan dan sebagainya, dari segi kutipan juga kita sentiasa nak update kepada
anda semua sebab anda merupakan salah seorang yang mungkin sentiasa memberikan infak kepada pembinaan masjid ini. Jadi Ustaz Hanafiah bersama dengan kita, Ustaz, mungkin boleh kongsikan bagaimana agaknya untuk penyumbang dalam pembinaan masjid ini, yang kita semua sedia maklum bahawa apabila kita berinfak pastinya pahala yang kita perolehi. Belum pernah lagi kalau kita menyumbang ni kita dapat keburukan. Menyumbang dapat pahala dan kebaikan. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Apa yang ingin Ustaz sampaikan, perkara yang pertama tuan-tuan, bila kita hidup lagi, jangan lupa syukur pada Allah Ta'ala. Bila kita diuji oleh Allah, jangan lupa kita bersabar dengan ujian Allah Ta'ala. Yang kedua tuan-tuan, senantiasa solat. Solatlah walaupun kita masih jahat, solat walaupun kita ahli maksiat. Kerana solat akan mencegah perbuatan keji dan maksiat berperingkat-peringkat. Dan Masya Allah, tabarakallah, tempat solat yang paling best sekali adalah dekat masjid. Semua tuan-tuan dan perempuan, dekat Taman Saintek Senai ini tak ada lagi masjid. Surau yang lama, Surau Al-Ikhlas tu dah terlalu padat dan tak mampu untuk menampung jemaah yang makin hari makin padat. Setiap kali solat Jumaat lebih 3,000 orang, tak cukup tempat. Jadi ada yang semayang dalam keadaan berpanas di luar kawasan masjid, di luar kawasan surau, dan ada juga yang semayang di kawasan bawah pokok, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok ni ada yang sujud atas jalan raya lagi. Allah, sedihnya. Jadi keterdesakan inilah menyebabkan kita perlukan sebuah masjid. Alhamdulillah, kita dapat kebenaran daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor untuk membina sebuah masjid di atas tanah kelulusan 2.5 juta, 2.5 ekar. Dan alhamdulillah tuan-tuan, apa yang Ustaz nak sampaikan, kita tak cukup dana. Kita perlukan dana sebanyak 8 juta atas kelulusan Majlis Fatwa Negeri Johor. Dan Masya Allah, kita perlukan, tuan-tuan tengoklah Allah sedihnya. Orang sembahyang Jumaat elok dalam masjid. Ini terpaksa sembahyang dan terpaksa sujud atas jalan raya. Tuan-tuan, ada tak rasa simpati dalam hati untuk membantu mereka? Jadi, pada hari ini Ustaz merayu tuan-tuan, cubalah pujuk hati kita untuk sedekahkan sedikit sumbangan tuan-tuan, infak untuk pembinaan Masjid Taman Saintek Senai. Tuan-tuan, sedih Ustaz tengok ni, Allahu Akbar. Jadi Ustaz merayu orang ramai, tolonglah sedaya upaya, tak banyak sedikit, untuk menyumbang untuk pembinaan Masjid Taman Saintek Senai. 8 juta, Alhamdulillah, atas sumbangan tuan-tuan yang baik hati lagi pemurah ni, kita dah dapat 3.5 juta. Kita perlukan 4.4 juta lagi. InsyaAllah tuan-tuan dekat gambar, pada gambar yang tera ni, ada scan QR code pun boleh. Tuan-tuan boleh share dekat WhatsApp group. Kerana bila terbinanya masjid ini, orang solat di dalamnya, pahala mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Di atas tanah 2.5 ekar ini, kita akan binakan sebuah masjid. Tempatnya strategik. Dan kemudiannya, kalau kita tengok surau yang lama tu tuan-tuan, kita perlu nak pergi cari masjid lain, kita perlu 6 hingga 13 kilometer daripada masjid tersebut. Jadi kepadatan penduduk di kawasan ini, nak pula ada taman industri. Bila time semayang tu, mereka perlukan buat tempat semayang yang sesuai. Ingat pesan Nabi Muhammad SAW, bila matinya anak Adam, terputus segala amalan, kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu bermanfaat. Ketiga, doa anak yang soleh. Kenapa dah mati baru nak sedekah? Kenapa ketika kita hidup kita tak nak sedekah? Infak sekarang tuan-tuan, sedekah sekarang. Ada orang ingin bertaubat jam 12 tengah hari. Tetapi pukul 11.30 pagi dia mati dalam keadaan maksiat. Tak sempat bertaubat. Infak sekarang, tangkap gambar sekarang tuan-tuan. Share dekat WhatsApp group. Siapa yang menyumbang pada hari ini, Allah Ta'ala kurniakan pahala seumpama menyumbang di dalam bulan Ramadan. Yang seterusnya tuan-tuan dan perempuan, iaitu apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Di masjid ini bukan sekadar orang solat berjemaah. Bayangkan orang solat jemaah 3,000 orang solat sekali.
pahalanya mencurah-curah 3,000 orang tu, kita dapat saham walaupun kita dah mati. Allahu Akbar. Kalaulah Masjid Taman Saintek Senai ni hidup, boleh digunakan selama 1,000 tahun. 1,000 tahun orang solat subuh, zuhur, asar, maghrib, semuanya dapat pahala kat kita. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu bermanfaat. Ketiga, doa anak yang soleh. Pagi tadi kita kejut anak kita solat subuh bergaduh-gaduh. Itu ada harapan nak jadi anak yang soleh. Main game sampai tengah malam. Tegur sikit, malam marah. Jadi tak nak, tuan-tuan. Kita dulu jadi anak yang soleh, berwakaf untuk arwah ibu dan ayah kita yang dah meninggal dunia, yang sedang menanti doa dan juga sedekah untuk mereka. Jadi infak sekarang, infak untuk Masjid Taman Saintek Senai. Jadi Ustaz, minta tolong tak gambar, share dekat WhatsApp group. Dan tuan-tuan, kita perlu 8 juta, kita dah dapat 3.5 juta, cukup lagi 500,000, kita diberi kebenaran untuk merancang dan memulakan kerja pembinaan. Jangan risau, Masjid Taman Saintek Senai bukan skamer, tetapi perjuangan kita bersama. Kita dapat kelulusan daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Tuan-tuan, nombor telefon dah tertera, nombor akaun pun dah ada, hubungi kami segera. InsyaAllah, Masjid Taman Saintek Senai adalah perjuangan bersama. Cuma Ustaz lampirkan juga kita dapat sokongan kerjasama daripada Human Appeal Australia. Wallahu a'lam. Infak sekarang, infak segera selagi kita masih bernyawa. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Hanafiah Abdul Malik selaku jurucakap Masjid Taman Saintek Senai dengan perkongsian itu tadi, dan segala maklumat untuk info terkini anda boleh terus ke Facebook Masjid Taman Saintek Senai. Kerana usaha yang kita mahukan ini semoga terlaksana dengan infak yang diberikan kepada anda, ya. 3.5 juta dana yang dah ada, 500,000 je lagi ataupun lebih kalau boleh lebih untuk kita terus memulakan pembinaan ini, insya-Allah. Kejap lagi kita nak terus kongsikan bersama dengan anda mengenai kebaikan-kebaikan yang mungkin anda boleh kongsikan tetapi dengan cara yang cukup mudah di Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Terima kasih kembali lagi bersama dengan kami di Nasi Lemak Kopi O. Kita nak tambah lagi kebaikan, kita nak kejar lagi kan amalan-amalan yang boleh membuatkan kita ni insya-Allah menjadi salah satu penghuni syurga nanti. Amin. Dan hari ini kita nak merebut-rebut peluang di hari Jumaat yang penuh berkah ni. Kita nak bersama dengan Ustaz Nabil Ahmad selaku jurucakap Masjid Al-Ihsan Kampung Belanga, Kelantan. Kita nak berinfak, Ustaz. Kita nak bersedekah, kita nak mencari amal-amalan kebaikan ni. Mungkin apakah Ustaz melihatkan amalan peranan infak ni dalam membantu pembangunan Masjid Al-Ihsan Kampung Belanga, Kelantan ni, Ustaz? Bismillah, walhamdulillah. Terima kasih Kila. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan penonton setia Nasi Lemak Kopi O yang kita doakan moga-moga dengan program kita, dengan pengisian kita saat dan ketika ini menyumbang ke arah kebaikan. Amin. Senyum pun dapat pahala. Apatah lagi bukan dekat senyum tu sedekah. Sedekah tu lagilah dapat pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebut tentang infak. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah, saya nak sentuh satu ayat Quran yang Allah nyatakan bahawa Allah bagi perumpamaan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ila akhir al-ayah. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah cerita tentang perumpamaan. Allah bagi satu gambaran supaya manusia bukan hanya sekadar dapat lihat dengan mata, fikir dengan akal yang waras. Iaitu Allah umpamakan satu kebaikan yang kamu infakkan di jalan Allah, umpama satu benih yang apabila ditanam akan tumbuh satu pohon. Daripada satu pohon itu akan keluar 7 dahan. Daripada setiap dahan, tiap cabang tu ada 100 hasilnya. Bayangkan tuan-tuan, mana ada sistem bisnes manusia yang apabila anda labur dengan satu nilai, anda akan dapat pulangan bukan 50%, bukan 100%, 700%. Ini tawaran Allah Azza wa Jalla memang luar biasa. Sebab tu orang yang berinfak tuan-tuan, dia tidak akan rugi, tidak akan miskin dunia dan juga akhirat. Walaupun hakikatnya logik akal manusia, bila kita belanja, bila kita keluarkan harta, sudah pasti kita akan tinggal nilainya defisit ataupun berkurangan. Tapi ingat,
berinfak di jalan Allah tidak akan menjadi miskin manusia itu. Sebab tu tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan, bila kita sebutkan ni, saya nak minta tuan-tuan fikir, manakah tempat untuk yang jadikan hati anda tenang dan terbaik untuk berinfak? Tak lain tak bukan adalah rumah Allah. Cuba tuan-tuan perhatikan, ini adalah di antara aktiviti jemaah muslimah yang ada di masjid Kampung Belanga ni, Masjid Al-Ihsan. Masjid ni tuan-tuan dan puan-puan dah memulakan operasinya sekitar tahun 1990-an dengan nilainya pada ketika itu RM100,000 daripada seorang pewakaf, itu Tok Cik Mat ataupun Cik Mat Sarah. Bermula daripada saat itu diimarahkan. Tetapi apabila melihat kekangan sekarang ni dengan jumlah jemaah satu-satu masa yang telah melimpah ruah, apatah lagi dengan faktor usia binaannya yang semakin uzur, semakin tak mampu nak menampung, bahkan banyak dah fasiliti lain, kemudahan lain yang dah rosak. Tuan-tuan, maka sebab itulah kita perlu untuk tampil sama-sama nak buat kebaikan. Ya, di antara kebaikan yang paling mudah kita, terutama hari ini, hari Jumaat. Sudah pasti pada para muslimin, para suami, para pejuang-pejuang agama, anda sedang menjadi diri anda sebagai orang yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla ialah satu, hadir masjid awal. Bukan tak saya sampai masjid awal. Tuan-tuan, tolonglah buat kebaikan di ruang rumah Allah tu macam-macam. Antaranya tuan-tuan, infakkanlah untuk masjid kita ni. Saya nak paparkan kepada tuan-tuan yang sedang tonton kita pada pagi ni, ini adalah satu peluang untuk sama-sama kita bina satu lagi ruang masjid yang kalau kita tengok hari ni, masjid ni dah ada. Cuma kita nak tambah binaannya untuk diperluaskan kepada bilangan jemaah yang boleh kita tempatkan dalam satu-satu masa. Insya-Allah bangunan tambahan ini akan dijadikan 3 tingkat untuk memenuhi kapasiti jemaah, kemudian disediakan fasiliti lain termasuklah juga bilik mesyuarat, bilik serbaguna, kemudian ada bilik audiovisual, kemudian kita sediakan juga untuk kemudahan pengurusan jenazah. Jangan lupa, bukan untuk orang hidup je, untuk orang yang meninggal pun kita kena sediakan untuk perkhidmatan yang mudah. Begitu juga untuk mak-mak, untuk ayah-ayah yang tukang masak. Jangan lupa, untuk majlis-majlis kita kat sana, siapa yang masak, orang kampung ni suka rewang. So inilah peluang untuk kita imarahkan masjid ni tuan-tuan. Bayangkan, mana ada tempat satu saf, satu barisan, satu kedudukan yang boleh kita tempatkan semua jenis lapisan masyarakat yang berpangkat-pangkat ataupun tidak ada jabatan. Bayangkan dalam saf kita tu, di belah kanan kita mungkin Tan Sri, di sebelah kiri kita ni Datuk Sri, di sebelah depan kita tu Datuk Bercucu. Contoh macam-macam pangkat yang ada. Tapi bayangkan Islam itu meletakkan bahawa inilah rumah Allah yang tidak kira pangkat kedudukannya, tapi kita sama di sisi Allah. Tapi yang membezakan kita apa tuan-tuan? Takwa. Maka jom sama-sama kita nak mengimarahkan masjid ini dengan pembinaan bangunan tambahan untuk Masjid Al-Ihsan Kampung Belanga, Kelantan ni tuan-tuan. Tak banyak tuan-tuan. Kita perlu lengkapkan walaupun jumlahnya secara total keseluruhan adalah RM5.2 Malaysia juta. Kita masih memerlukan lebih kuranglah tuan-tuan dan puan-puan ya, RM1.2 juta Malaysia. Dan hari ini tertera di depan kaca TV anda ada nombor akaun, ada QR. Tolong tangkap layar, tolong screenshot, share dengan kawan-kawan kita yang lain. Macam-macam ruang yang kita ada. Ya, kita punya ada grup WhatsApp Shopee, kita ada grup WhatsApp Lazada, kita ada grup WhatsApp Lalala, kita ada grup WhatsApp Membawang, Mengunyit sebagainya tuan. Tolong belah semua, ajak ramai-ramai sebab kita tak nak buat kerja baik ni seorang-seorang. Kita nak ajak kerja baik ni ramai-ramai, insya-Allah. Baik, dan kita mungkin dah penonton Nasi Lemak Kopi O sekarang ni kan Ustaz tengah berasa bersemangat kan, nak infak lah, nak jadikan hari ni. Sebenarnya tak pernah berinfak dekat Masjid Al-Ihsan Kampung Belanga, Kelantan ni, tapi nak membantu juga sama-sama hari ini. Dari segi progresnya bagaimana Ustaz? Baik, alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat berita baik bahawa bangunan tambahan ini sedang disiapkan untuk tingkat yang ketiga. Maksudnya tingkat yang terakhir. So inilah kalau kita sebut fasa-fasa yang kita perlukan pecutan. Kita perlukan kerjasama untuk kita segerakan. Jadi tuan-tuan, hadirin yang dimuliakan Allah, anggap begini je. Hari ini hari Jumaat. Ibarat Jumaat depan kita belum tentu lagi tiba. Dan hari Jumaat ni bukan hanya sekadar dilimpahkan atau digandakan amalan, diberikan satu peluang untuk kita berlumba-lumba dengan kebaikan. Maka kalaulah tiba-tiba tuan-tuan tonton saya pada pagi ini, tonton saat ini, rupanya Allah nak bagi peluang pada kita. Sebab Zutina Olive Oil juga bekerjasama. Kalau kita yang tengok ni tuan-tuan, tengok saja rugi. Maka jom kita kongsi sebab hayat kita tak tahu bila-bila akan ditamatkan untuk kembali kepada Allah sebelum ditamatkan. Jom kita langsaikan segala apa yang membuku di hati kita untuk infak, untuk wakaf. Moga-moga mati kita dalam keadaan tenang. Jumpa dengan Allah
maka jiwa kita, bukan dekat jiwa, hati kita juga akan tenang. Wallahu a'lam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga nak ucapkan kepada Ustaz Nami Ahmad. Sama-sama. Kan, dan anda juga penonton Nasi Lemak Kopi O, jangan lepaskan peluang untuk kita sama-sama mencari kebaikan kan. Amin. Untuk kita berinfak hari ini, bersedekah hari ini juga, waktu ini juga kan, ke Masjid Al-Ihsan Kampung Belanga, Kelantan. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Dan kita nak berehat dulu seketika. Sekembalinya selepas ini kita juga nak berbicara mengenai salah satu masjid juga bersama dengan Muaz. Kita berehat dulu seketika. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Wow, kembali kita di Nasi Lemak Kopi O kan. Jadi salam Jumaat untuk anda semua. Kena sentiasa bersemangat dalam apa saja yang anda sedang lakukan. Walaupun anda nampak hari ini saya full untuk pakai baju Melayu ni. Jadi seronok kita pakai baju kebangsaan yang kita rasa bangga dan apa saja kita buat. Okey, kita seterusnya nak berkongsikan bersama dengan anda, yang mana hari ini saya tadi dah berborak dengan Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang yang merupakan jurucakap Masjid Al-Wusta Gua Cempedak Kedah. Jadi Ustaz bersama dengan kita pada hari ini. Ustaz, kalau kita melihat kepada maklumat terkini lah mengenai masjid, macam mana sebutannya? Wusta. Al-Wusta. Tu kadang-kadang kita tersalah sebut tu. Al-Wusta. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana perkembangan terkini. Ramai yang nak tahu sebab diorang mengikuti daripada awal. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih Muaz. Ibu ayah, para penonton dikasihi sekalian. Berkat kita hari Jumaat ni, kita perbanyakkan selawat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alhamdulillah kita bincang berkenaan dengan Masjid Al-Wusta Gua Cempedak, Kedah Darul Aman. Saya Mas, sebenarnya saya terlibat dengan masjid ini dah agak lama. Dia orang selalu jemput, biasanya ceramah Maulidur Rasul lah. 2019, saya ingat lagi, saya dijemput ceramah. Masa tu buat kutipan dana untuk bina sebuah dewan. Sekarang, dewan tu dah siap dijadikan tempat solat Jumaat. Sebab masjid yang asal, umurnya dah lebih 100 tahun. Tiap-tiap kali Jumaat penuh motosikal, kereta, dan usia masjid bila dah 100 tahun ni dia dah uzur lah, orang Kedah cakap. Ada tempat berkarat, ada atap bocor, ada wiring yang ada masalah. Jadi ialah dah 100 tahun lebih usia masjid. Masjid ni sangat imarah, banyak program. Pahala orang yang bina masjid ni memang, ya Allah, berjalan mengalir. Tapi keadaan fizikal masjid, ada tempat bocor, ada tempat dah rosak, ialah usia. Pihak masjid sebenarnya sebelum ini dah tampal tempat bocor, dah baiki tempat rosak, cat balik dan sebagainya. Tapi bila ialah dah tua sangat kan, dekat kapetnya, dekat dindingnya ada pecah-pecah, akhirnya jawatankuasa masjid berbincang. Cek, tengok macam mana nak terus baiki ke ataupun nak buat baru. Betul. Rupanya lebih jimat kos dan dibuat keputusan untuk buat baru. Ialah kalau dari bahagian dinding, dari bahagian atap, dekat kubah, dekat mimbar, nak kena panjat lagi, kos dan sebagainya. Jadi timbang, akhirnya buat keputusan bina baru. Supaya para jemaah lebih selamat, lebih selesa dan masjid terus meriah. Kalau nampak belakang masjid tu ada dewan warna hijau tu, atap hijau tu. Dewan tu yang saya maksudkan dulu. Kami buat kutipan untuk buat dewan tu. Sekarang, kalau ibu ayah yang sedang menonton, masjid ni dah roboh dah. Tapaknya dah clear, kosong dah. Dan masyarakat solat Jumaat tu di dewan yang atap warna hijau tu. Dewan sementara nak siap pembinaan masjid. Imarah masjid ni, subhanallah. Kita tengok keadaan solat Jumaat sebab kat situ ada banyak juga kedai-kedai, shopping komplek. Jadi staf-staf kat situ datang solat di masjid ni, penuh meriah. Jadi subhanallah, bayangkan bila siap masjid baru nanti, para jemaah lebih selesa. Parking pun luas, tersusun elok, nak duduk solat kat dalam pun lebih selesa. InsyaAllah bayangkan kalau kita menyumbang
pahalanya berganda-ganda dapat kat kita. Saya dimaklumkan sebelum datang live di TV ni, saya call SU Masjid. Baru ni dia orang katakan tapak dah settle, dah test tapak untuk piling. Dan sekarang ni dia ada 200 poin untuk piling. Dan piling ni dia ada perlu 2 batang setengah hingga 3 batang lah. Jadi kalau 200 poin, dia hampir 600 batang piling tu. Dia orang akan mula piling dah minggu ni. Maknanya progres. Kenapa progres ni boleh berjalan dengan baik? Hasil sumbangan masyarakat lah. Subhanallah. Masjid yang indah ni pasti akan siap. Cuma sumbangan kita nanti masa siap tu ada berapa? Kita boleh menilai. Dan kita dimaklumkan adanya penyumbang-penyumbang. Kita yang sedang menonton sekarang, ambil gambar dulu dekat skrin TV ada nombor akaun. Yang rasa tak nak tangguh-tangguh, biasa QR code. Kat kedai kita QR code. Kat masjid apa dah lagi, kan? Letak handphone dekat skrin TV tu boleh terus QR code. RM5 tak apa. RM10 tak apa. Yang dalam studio ni pun boleh juga. Maknanya kita ambil berkat hari Jumaat. Dan subhanallah Muaz, saya dimaklumkan adanya acik-acik mai dari Perlis, dari Penang bawa duit RM20,000, RM30,000 bagi cash. AJK Masjid tanya, "Acik, kenapa duk bagi cash ni? Tak percaya ke kat TV?" Dia kata, "Acik bukan tak percaya. Acik tengok dah kat nasi lemak kopi. Tapi dah pencen ni sambil-sambil pi berjalan ke Guak Cempedak. Sambil pi berjalan nak naik Gunung Jerat. Acik datang tengok sendiri tapak masjid. Ada yang saya tanya berapa? Ada yang bawa RM20,000. Ada yang bawa RM30,000 ke masjid. Dan ada seorang ibu yang datang ke masjid jumpa JK bagi rantai. Rantai emas. Saya tanya JK dah nilai berapa? Dia kata dalam belas ribu lah nilai rantai. Moga-moga Allah berkati bonda yang menyumbang itu. Moga-moga Allah bagi kesihatan pada semua yang menyumbang. Allah jadikan zuriat keturunan saleh-salehah semua. Ni tapak. Ni tapak ni sebelum clear ni. Tapi sekarang dah clear dah. Dah habis dah. Dia orang dah ada poin, ada 200 poin untuk piling. Dan sekarang ni proses untuk pacak piling. Jadi progres ini berjalan sebenarnya hasil sumbangan masyarakat. Sama ada secara transfer ataupun datang bagi secara tunai. Dan pihak masjid sebenarnya mengalu-alukan. Jom mai tengok sendiri. Tengok di tapak masjid itu untuk sama-sama kita menyumbang insya-Allah. Yang jauh boleh transfer. Ambil nombor akaun di TV masing-masing. Snap gambar dulu sebelum hilang kat skrin tu. Jadi sekadar itu daripada saya. Moga-moga kita semua dapat berkongsi pahala insya-Allah melihat siapnya Masjid Al-Wusta Guak Cempedak ini insya-Allah. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz Syed Nur Hisham berkongsikan tadi. Saya rasa dalam masa 6 minit tu seperti perjalanan saya tengok masjid lama sampai dah dirobohkan insya-Allah sampai siap nanti. Satu perkongsian yang sangat baik. Jadi ambil peluang ini insya-Allah Ustaz ya. Jadi untuk anda terima kasih yang bersama dengan kita pada hari ini di Nasi Lemak Kopi O, dan kita sentiasa mengharapkan apa yang kita bawakan pada NKO ni akan memberikan inspirasi kepada anda, memberikan benda-benda yang baik dan juga positif. Itu yang kita harapkan. Yang baik kongsikan kepada yang semua insya-Allah. Kalau ada penambahbaikan, anda juga boleh hantarkan komen-komen anda melalui media sosial kami di NLKO. Semoga kita berjumpa lagi. Sahabat saya Kila ada bersama dengan saya ni, tapi kita berakhir di sini. Alright? Jangan lupa untuk sentiasa menonton Nasi Lemak Kopi O.